Lambat woi. Woi, tayar belakang kena paku kan. Ini merupakan kali kedua. Ini tak ada kira. Assalamualaikum and very good morning. Hari ini kita nak cobain ride selektif pergi PD. So sekarang kita dah RV dekat Shell Sungai Besi. Hari ni aku tak ada gang lah. Kat sana kot baru jumpa gang. Right, let's go. Banyak pula kereta kat belakang tu. Ini merupakan kali kedua aku join ride selektif. Yang first aku join pergi Morib aku rasa. Masa pergi Morib tu ada geng. Maksudnya geng dari Sialam lah. Ini tak ada geng lah. Tapi tak apa, kita dah kenal ramai orang lah kat sana. Ada memang aku seorang dari Bukit Jalil akan join di bawah KTM RC 200. Hari ni aku pakai jaket Rabbit Wheel. Bukan jaket lah, hoodie aku punya. Barulah boleh FOMO. Tak ada. Dah sebab Rabbit Wheel pun part of this ride kan. So pakai je lah. Tapi belah dalam pakai Motor Wolf PG1 Armor. Walaupun this hoodie dia tak ada padded, so at least aku ada padded asing lah. Lambat woi. Katanya sampai 7.30 dia punya RV. Pukul 7 sampai 7.30. Pukul 7.10 aku baru nak keluar highway. Lama tak guna gear 6. Woohoo. By the way, semalam nasib baik aku basuh motor tu, check balik semua tayar semua kan. Woi, tayar belakang kena paku kan. Bukan paku lah, dia macam besi. Aku rasa sebab aku masuk site je Jumaat tu, bawa pergi kerja. Shit kan. Lepas tu terus bawa pergi kedai motor dekat rumah tu. Terus cacing lah. Tapi orang cakap dalam cacing ni tayar tak sesedap tayar yang dia, tayar baru lah. Tak apa lah. Nak tukar baru kan, akan modal sebab baru tukar 3 bulan lepas. Baru masuk ke SAS. Tu kita tembak direct okay. Tak jumpa lagi geng-geng ni. Semua dah sampai. Dah lambat. Kayak skuter tadi. Sorry. Ini minyak. Nak pergi BD tak tahu cukup tak minyak sekarang.
Ramban. Đó là cái hồ này à.